Kalau telefon tidur di sebelah kepala sudah jadi rutin, masalahnya bukan cuma tidur lewat. Ia boleh mencuri tenaga pagi, subuh dan fokus. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Ia jarang bermula dengan niat buruk. Cuma satu mesej, satu video, satu semakan. Tiba-tiba malam makin pendek dan tidur, subuh, fokus dan hati mula rasa berat. Masalah sebenar ialah lokasi dan waktu. Bila telefon tidur di sebelah kepala masuk ke katil, otak belajar bahawa tempat rehat juga tempat rangsangan. Untuk bukti moden, kita perlu berhati-hati dengan bahasa. PubMed meta-analisis menyebut akses atau penggunaan peranti dekat waktu tidur dikaitkan dengan tidur tidak cukup, kualiti tidur lemah dan mengantuk siang. PubMed Systematic Review pula memberi konteks tambahan. Banyak kajian melaporkan kaitan antara masa skrin dan hasil tidur yang lebih lemah. Jadi untuk isu telefon tidur di sebelah kepala, mesejnya jelas. Jauhkan rangsangan skrin daripada waktu tidur, bukan tunggu sampai mata sudah terlalu penat. Kosnya muncul esok pagi. Bangun berat, subuh terasa jauh, kerja lambat panas. Dan tidur, subuh, fokus dan hati makin susah dijaga. Dari sudut Islam, surah Al-Muzammil ayat 6 memberi arah. Malam punya nilai rohani yang mudah hilang bila skrin mengambil alih. Dalam isu telefon tidur di sebelah kepala, perhatian juga amanah. Untuk malam, jangan tunggu rasa mengantuk. Bina pagar sebelum badan terlalu letih. Cas telefon di luar bilik. Matlamatnya bukan sempurna, tetapi membuat pilihan baik menjadi lebih mudah daripada pilihan lama. Jangan cuma buang tabiat telefon tidur di sebelah kepala. Surah Ar-Rum ayat 23 mengingatkan tidur dan pencarian rezeki sebagai tanda rahmat Allah. Gantikan ruang itu dengan doa tidur, wuduk ringan, matikan lampu dan biarkan telefon tidur di luar bilik. Kalau malam kembali tenang, pagi tidak lagi bermula dengan hutang tenaga. Mulakan dengan satu aturan, cas telefon di luar bilik. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.